Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nuralia binti Muhammad Bakri dan hari ini saya akan membentangkan tajuk kreativiti dalam melaksanakan aktiviti musikal. Tajuk ini mengetengahkan bagaimana unsur kreativiti boleh diterapkan dalam aktiviti muzik bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, menyeronokkan serta bermakna untuk murid. Melalui kreativiti, guru dapat mencungkil potensi murid dan menjadikan muzik sebagai medium pembelajaran yang aktif serta menyeronokkan. Pendidikan muzik merupakan satu medium penting dalam membangunkan kreativiti murid kerana ia melibatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Melalui aktiviti muzik yang kreatif, guru dapat menarik minat murid untuk belajar sambil meneroka pelbagai idea baharu. Menurut Campbell dan Scott Kessner pada tahun 2019, PDP muzik yang dirancang mengikut fasa perkembangan murid membantu penguasaan konsep muzik secara berperingkat dan sistematik. Secara ringkasnya, muzik ni bukan sekadar hiburan tetapi juga satu bentuk pendidikan yang menyeluruh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid yang cikgu sayang. Hari ini cikgu sangat teruja sebab kita nak buat satu aktiviti yang sangat menarik, sangat mudah dan paling penting, menyeronokkan. Tapi sebelum kita mula belajar, cikgu nak uji kamu sikit boleh? Kita main satu permainan yang cepat. Namanya teka bunyi tubuh. Cikgu nak kamu pasang telinga baik-baik ya. Dengar bunyi yang cikgu buat ni dan cuba teka bunyi apa. Baiklah, 1, 2, 3. Bunyi apa tu tadi? Ada bunyi kuat, ada bunyi perlahan. Tapi semuanya cikgu buat tanpa sebarang alat muzik kan? Jadi, kamu rasa cikgu guna apa? Betul tu, semua bunyi tadi datang daripada tubuh cikgu sendiri. Hebat tak tubuh manusia ni? Kita boleh keluarkan pelbagai bunyi hanya dengan tepukan, hentakan, petikan jari dan tepukan peha. Dalam dunia muzik ni, aktiviti ini kita panggil sebagai body percussion atau dalam bahasa Melayu, rentak tubuh. Percussion tu maksudnya bunyi yang dihasilkan daripada hentakan atau pukulan. Jadi, kalau kita guna tubuh kita sendiri, jadilah rentak tubuhku. Sekarang, cuba kamu bayangkan kalau semua murid dalam kelas ni buat bunyi tubuh serentak. Mesti berdentum meriah kan? Tepuk tangan kat sini, hentak kaki kat sana. Semua ikut irama yang sama. Wah, mesti rasa macam berada dalam konsert. Tapi, tahu tak murid-murid, setiap bunyi tubuh kita tu ada maksud dalam muzik. Contohnya, tepuk tangan, dia akan menghasilkan bunyi yang kuat yang kita panggil sebagai 40. Petik jari pula, bunyi lembut kita panggil sebagai piano. Tampar peha, bunyi sederhana dan hentak kaki, bunyi berat dan dalam. Dengar ni. Macam tu. Bunyi-bunyi ini membentukkan irama iaitu corak panjang dan pendek bunyi. Dan dari sinilah muzik bermula. Jadi, hari ini kita akan belajar bagaimana nak hasilkan muzik menggunakan tubuh sendiri. Kita akan cuba pelbagai rentak, pelbagai tempo dan kita akan cipta irama kita sendiri. Dalam aktiviti ini, nanti cikgu akan tunjukkan cara untuk membuat rentak yang mudah dan kamu boleh ikut sama di rumah. Tak perlu kita gunakan alat muzik, tak perlu recorder, tak perlu gendang, hanya gunakan tubuh badan kamu. Murid-murid, kamu semua bersedia tak? Kalau dah bersedia, jom kita mulakan pembelajaran kita hari ini. Tajuknya ialah rentak tubuhku. Baiklah, sebelum cikgu mulakan aktiviti kita hari ini, cikgu nak kenalkan konsep kita iaitu rentak tubuh atau body percussion. Rentak tubuh ini ialah bunyi yang dihasilkan menggunakan tubuh. Contohnya tepuk tangan, petik jari, tepuk peha atau hentak kaki. Body percussion ni dapat membentuk irama dan corak rentak tanpa menggunakan alat muzik. Maknanya tiada alat muzik yang diperlukan, hanya kreativiti dan pergerakan.
Bahasa muzik ini ibarat bahasa khas yang digunakan oleh semua pemuzik di seluruh dunia untuk faham sesuatu lagu. Kalau kita pandai faham bahasa muzik, kita boleh baca not, tahu tempo dan boleh main muzik dengan lebih seronok. Antara contoh aktiviti bunyi-bunyian ialah tepuk tangan berirama, hentak kaki mengikut tempo, ketuk botol plastik dan petikan jari. Aktiviti seperti ini mudah dilaksanakan, menyeronokkan dan sesuai untuk semua peringkat umur. Melalui aktiviti ini, murid dapat belajar tentang konsep ritma dan tempo secara praktikal sambil membina kemahiran kerja berpasukan. Sekarang murid-murid, tibalah masa yang paling menyeronokkan. Kita nak mulakan aktiviti utama kita yang bertajuk rentak tubuhku. Dalam aktiviti ini, cikgu akan tunjuk bagaimana tubuh kita boleh menghasilkan muzik dengan irama, tempo dan dinamik yang berbeza. Baik, sekarang saya akan tunjuk satu corak rentak asas yang mudah. Dengar dan tengok betul-betul ya. Cikgu akan guna 4 bunyi tubuh iaitu tepuk tangan, petik jari, tepuk paha dan hentak kaki. Baiklah, 1, 2, 3, 4. Bagus. Nampak tak macam mana semua bunyi ini berbeza tapi bila digabung jadi satu rentak yang sedap. Bunyi tepuk tangan beri tenaga. Bunyi terpetik jari bunyi lembut dan tajam. Tepuk paha bunyinya sederhana dan hentak kaki bunyinya berat. Gabungan ini lengkap sama macam orkestra kecil dalam tubuh kita sendiri. Sekarang kita cuba main corak yang sama tetapi dengan tempo berbeza. Kita mula perlahan-lahan dulu, okey? Ikut kiraan cikgu. 1, 2, 3, 4. Tepuk, petik, tepuk paha, hentak kaki. Hebat. Sekarang kita cuba laju sedikit ya. 1, 2, 3, 4. Nampak tak beza dia? Bila laju, irama jadi lebih bertenaga. Bila perlahan, muzik terasa tenang. Inilah yang kita belajar tentang tempo dan dinamik dalam muzik. Baiklah, sekarang cikgu nak tunjuk satu lagi bahagian yang penting dalam topik kita iaitu improvisasi. Improvisasi ini maksudnya kita cipta atau ubah sedikit corak muzik asal dengan idea sendiri. Dalam muzik, tak semestinya kita ikut satu cara je. Kita boleh jadi kreatif dan tambah gaya kita sendiri. Jadi, sekarang cikgu akan ubah corak tadi. Saya nak tambah 2 tepukan dan 1 hentakan kuat di hujungnya. Dengar dan lihat betul-betul ya. Macam ni pun boleh. Nampak tak beza dia dengan yang pertama tadi? Bunyi lebih panjang, lebih kuat dan lebih menarik. Inilah yang kita panggil improvisasi. Kita ambil idea asal, kemudian ubah sedikit mengikut kreativiti sendiri. Tak ada betul atau salah, asalkan masih ikut irama dan tempoh yang betul. Okay. Jadi, dalam langkah ni, kita dah gunakan keseluruhan elemen. Bahasa muzik melalui irama, tempo dan dinamik, muzik dan gerakan bila kita bergerak ikut rentak, improvisasi apabila kita cipta rentak sendiri. Sekarang, selepas kita dah tahu cara buat rentak tubuh dan improvisasi, jom kita teruskan ke bahagian seterusnya, muzik dan gerakan. Sekarang ni kita dah panaskan badan dengan aktiviti rentak tubuh. Jadi, kita teruskan pula dengan aktiviti nyanyian dan gerakan. Lagu yang kita akan nyanyikan hari ini sangat popular di seluruh dunia dan sesuai untuk menunjukkan muzik dan pergerakan. Tajuknya ialah If You're Happy and You Know It. Lagu ni bukan sekadar untuk seronok tau, tapi ia juga melatih kita supaya peka dengan tempo, irama dan ekspresi emosi. Bila kita nyanyi sambil buat gerakan, kita sebenarnya sedang menggabungkan bahasa muzik dan gerak tubuh dalam satu persembahan kecil. Baik, mari kita lihat dulu liriknya. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Dalam versi ini kita akan buat beberapa aksi, termasuklah tepuk tangan, hentak kaki, petik jari dan pelbagai lagi. Setiap aksi mewakili satu jenis ekspresi gembira dan semuanya berirama mengikut muzik. Mudah kan?
sekarang jom kita cuba bersama-sama, nyanyi sama-sama, menari sama-sama. Baiklah semua, sedia ya? 1, 2, 3. Happy and you know it. Kita buat sama-sama ya. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it, snap your fingers. If you're happy and you know it, snap your fingers. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, snap your fingers. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Jadi murid-murid, daripada aktiviti ini kita belajar bahawa muzik bukan hanya tentang bunyi, tapi juga tentang perasaan, pergerakan dan ekspresi diri. Bila kita nyanyi If You're Happy and You Know It, kita bukan sekadar meniru aksi, kita menzahirkan emosi gembira melalui muzik dan gerakan tubuh. Aktiviti ini juga bantu kita faham topik muzik dan gerakan dalam DSKP. Sebab kita dah gabungkan nyanyian, tempo, dinamik dan ekspresi. Cikgu harap lepas ni kamu semua boleh cipta versi kamu sendiri. Mungkin if you're sleepy and you know it, yawn your mouth. Itu pun satu bentuk improvisasi kreatif dalam muzik. Hebat kan? Baik, tadi kita dah nyanyi dan buat gerakan lagu If You're Happy and You Know It. Sekarang cikgu nak tunjukkan macam mana kita boleh gabungkan lagu ini dengan bunyi berpitch, iaitu bunyi daripada alat muzik recorder. Cikgu tak main sendiri ya, cikgu akan pasangkan video pendek bunyi recorder sebagai iringan. Jadi kita dapat dengar bagaimana lagu dan rentak tubuh boleh digabungkan dengan alat muzik sebenar. Ini membantu murid faham perbezaan antara muzik berpitch dan tidak berpitch. Rentak tubuh kita tadi ialah bunyi tanpa pitch, manakala recorder ialah alat berpitch yang menghasilkan nota dan melodi. Baiklah, jom kita dengar dan lihat bagaimana muzik ini jadi lebih menarik bila disertakan bunyi recorder. Wah, menarik kan bila kita dengar gabungan rentak tubuh, nyanyian dan recorder tadi? Itulah keindahan muzik. Bila kita satukan pelbagai elemen, kita boleh hasilkan satu persembahan yang penuh warna dan tenaga. Daripada aktiviti kita hari ini, cikgu nak murid-murid faham bahawa muzik bukan sekadar nyanyi dan tepuk tangan, tapi ia adalah cara kita meluahkan perasaan dan berkomunikasi tanpa perkataan.
Bila kita tepuk tangan, hentak kaki atau menyanyi, kita sebenarnya sedang menyampaikan emosi, sama ada gembira, bersemangat atau bangga. Dalam topik apresiasi muzik, kita belajar bagaimana mendengar muzik dengan teliti dan menghargai setiap bunyi, sama ada daripada tubuh, alat muzik atau suara sendiri. Apabila murid dapat bezakan antara muzik berpitch dan tidak berpitch, mereka sebenarnya sudah mula memahami asas bahasa muzik. Sebagai refleksi hari ini, cikgu belajar bahawa murid tahap 1 sangat mudah terlibat bila aktiviti itu berunsur gerakan, irama dan ekspresi diri. Aktiviti seperti rentak tubuhku dan If You're Happy and You Know It bukan sahaja menyeronokkan tapi juga membangunkan koordinasi motor, kreativiti dan keyakinan diri. Jadi, melalui aktiviti muzik kreatif seperti ini, kita bukan sekadar belajar tentang bunyi. Kita belajar mendengar, menghargai dan berani mencipta. Itulah maksud sebenar apresiasi muzik. Merasai muzik dengan hati, bukan sekadar dengan telinga. Terima kasih kerana mengikuti pengajaran cikgu hari ini. Semoga kamu semua seronok meneroka dunia muzik dan sentiasa berani mencipta rentak kamu sendiri. Jumpa lagi dalam kelas muzik yang seterusnya. Bye-bye! Aktiviti muzik dalam PDP kreatif mempunyai kaitan rapat dengan DSKP kerana ia menyokong pembelajaran yang menyeluruh serta membina kemahiran abad ke-21. Melalui integrasi 6C, murid digalakkan berfikir secara kritis dengan menilai, mencuba dan memodifikasikan bunyi, melodi serta pergerakan secara kreatif. Pada masa yang sama, kemahiran komunikasi diterapkan apabila murid menyampaikan idea muzik melalui nyanyian, pergerakan, permainan alat perkusi, recorder dan sesi apresiasi muzik. Aktiviti ini juga membentuk nilai positif seperti kreativiti melalui eksplorasi bunyi, kerjasama dalam aktiviti kumpulan, kesedaran lestari melalui penggunaan bahan kita semula, serta keyakinan diri ketika membuat persembahan. Secara keseluruhannya, PDP Muzik membantu murid menjadi kreatif, kritis, beretika dan seimbang. Menjadikannya satu medium pembelajaran yang bukan hanya bersifat hiburan tetapi juga mendidik dan membentuk sasiah pelajar. Kesimpulannya, kreativiti merupakan tunjang utama dalam pendidikan muzik. Melalui aktiviti seperti perkusi badan, nyanyian beraksi, improvisasi alat kita semula dan pergerakan kreatif, murid dapat mengembangkan daya imajinasi, ekspresi diri dan keyakinan. Guru memainkan peranan penting dalam membimbing murid supaya belajar dengan gembira sambil membentuk sasiah positif. Muzik bukan sekadar hiburan tetapi alat pembangunan insan yang menggabungkan seni emosi dan pembelajaran. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.